Contoh dari segi kan duk masuk kursus apa? Kursus welding. Kursus welding untuk nak buat kandang. Lepas tu kursus apa lagi? Kursus macam mana kita nak tenakkan rusa daripada veteriner. Penjagaan dia. Dari segi penjagaan dia. Penyakit dia, risiko dia, macam mana dia. Sebab rusa ni kita tahulah di Malaysia ni sangat kurang lah. Kalau ada pun memang orang yang majoriti yang ada duit lah kan. Ada duit yang besar-besar lah, sanggup lah. Macam kita ni pekerja kilang ni, operator ni, kita akan gelek kepala, tak mampu nak usaha kan. Tetapi kalau dia tahu macam mana dia daripada A sampai Z, macam mana kita nak belah daripada sepasang, berapa kos sepasang, kita nak kaji berapa harga untuk kos harga rusa. So sekarang ni abang cerita dulu pada 2019. Dulu seekor rusa 2,500. Sepasang abang habis 5,000. 5,000. So dari situlah ada simpanan abang sikit, abang beli dengan 5,000. Dan juga abang ada ambil pengalaman pergi kursus welding. Nak buat rumah, nak buat konkrit, welding besi. Dari situlah abang dah set dah 20,000. Cuma abang beli material dekat hardware, beli BRC, beli besi, batang konkrit. So abang buat sendiri. Dia hanya modelkan 2,000 lebih dah tahun 2019. Tapi abang tak tahulah sekarang 2025 harga sekarang dah naik. So kena mention buat tu juga. Selain daripada kursus apa semua, ada tak belajar dari segi media sosial macam YouTube, TikTok, Facebook? Sebab apa kan sekarang ni zaman AI, zaman IT, kot zaman sekarang ni ada kita boleh akses, boleh ni YouTube ke Facebook ke apa semua tu. Ada pernah tak? Ada pernah. So abang of course abang rasa dia kalau kita dapat pengalaman 50%, 50%, ada kita rasa tak cukup lagi. So masa itulah abang duk tengok dalam YouTube, dalam di Australia. Sebab bakar ni temodosis daripada bakar Australia. So dekat Indonesia pun ada. So dari sini abang akan tengok dalam YouTube macam mana penjagaan dia, macam mana pemakanan dia, waktu time yang sesuai yang kita bagi untuk ternakan kita makan dan sebagainya lah. So contoh macam dari segi apa, sisa-sisa dia macam tahi tu apa semua, adakah buat macam selebihnya nak buat baja ke ataupun buang macam tu ya? Tahi dia tu kalau ikut abang ni memang abang tak pernah biarkan tahi dia. Tahi dia stay dekat tanah ya. Oh ya. Tapi special dengan usa ni, dia tahi dia tak berbau sangat. Dia tak macam lembu dengan kambing. Sebab tahi dia memang tak bau. Tapi dah untuk kita cek tak lama. Tak. Tak wajar tak. Tak. Guan. Oh, jadinya tahi rusa ni memang lain lah dengan tahi kambing dengan lembu. Dia tak bau sangat lah. Dia beza tahi rusa dengan kambing ni, dia seakan dia bulat macam tahi kambing. Tapi abang pun heran sebab masyarakat di taman ni abang ni sebelah ni, dia ada satu taman Desa Muni. So banyak Chinese, India, kadang orang Melayu mai tengok rusa. Dia kata ada mini zoo kat sini. So lepas bawa kadang-kadang abang bagi sikit lah daun napier, kadang daun rumput pun dia bagi kat rusa. So rusa pagut. Daripada pemakanan tu, tahi dia tu, dia kalau waktu hujan dia tak bau. Dia tak bau macam kambing dengan lembu. Dia memang okey lah, masyarakat ni boleh terima. Jadinya tahi tu macam tinggal dia berkeliaran macam tu. Saya ingat kan macam apa sebelum ni saya ada tengok lah macam kambing lah, dia buah dalam rumah dia lah tu. Orang akan buang tahi tu, buang macam buah dalam tu, akan jadikan baja lah apa semua tu. Kalau macam ternak rusa ni dia tinggal macam tu? Tak semestinya macam abang ni. Dia akan ada seminggu sekali. Kalau nak bersih pun sebab apa, abang buat tanah tengah pun dia bor simen. Kalau simen rusa, kalau dia keluarkan tahi, mungkin tahi dia pun nampak banyak.
Macam tanah ni bagi abang lah, mata kita ni memang tak perasan kan ada. Okey. Sebab tanah pun kawasan ni tanah gambut. So kalau dia hari-hari duk pijak ni, tanah tu dia akan jadi taik dia tu jadi macam tanah balik. Dia sekata. Okey, jadi pertanyaan yang antara paling penting sekali lah untuk yang mana penonton yang tak pernah tengok, mungkin yang tak pernah tengok usaha ataupun tak pernah tahu usaha. Kita nak tahu generasi Z sekarang ni lah. Okey, saya tanya, boleh explain sikit tak perbezaan usaha betina dengan usaha lelaki macam mana? Jantan dengan betina. Okey, so saya tepi ke usaha jantan. Kalau usaha jantan ni dia bertanduk lah. Dia akan keluar satu tanduk. So tanduknya dia akan setahun sekali tu dia akan jadi lama-lama dia akan agresif, dia akan pintai mana-mana yang tempat yang batang ke ataupun satu tempat yang keras bagi dia akan asah dia punya tanduk dia. Mungkin dalam 1 tahun tu dia akan lurus sendiri kan. Nanti abang tu kadang-kadang kalau dia lurus tu abang ambil simpan, kadang boleh buat komersial. Boleh buat komersial. Kita boleh buat hulu geris, boleh parang, ataupun buat perubatan pun agak banyak lah sekarang. Ataupun perhiasan dinding kita orang nak buat. Perhiasan dinding ada juga. Yang perubatan tu dari segi apa tu perubatan? Macam menarik kan? Depa ambil kadang-kadang yang abang tahu lah, yang perubatan yang mai kat abang, dia nak perlukan tanduk usaha untuk nak buatkan ubat batu karang. So dia ambilkan habuk usaha belah dalam tu. Dia kikir tu, dia akan masuk campur dengan madu. Itu perubatan orang dulu-dulu lah. Yang orang tua kita, orang Melayu kita ni. Dari situ dia kata mujarab lah, dia kata berkesan lah bagi dia. So yang abang tahu lah pengalaman yang perubatan yang cari kat abang, nak tanduk usaha nak macam ni. Dia kata untuk batu karang elok ni. Bukan masuk abang makan tanduk tu dah. Dia punya habuk mungkin berkikiar dia jadi habuk. Kan. So macam tu lah. Tadi yang soalan tadi usaha jantan dengan betina. Betina ni memang dia takkan keluarkan tanduk. Tengok kalau dia tempoh matang setahun ke atas lah, setahun 2 bulan ke atas lah. Usaha yang matang lah. Macam dari segi apa kata usaha lelaki jantan tu, apa dia punya tabiat dia ada tak? Macam satu musim tu tabiat dia macam Abang Megat kata tadi, dia suka tanduk-tanduk pagar ke apa semua. Ada tak tabiat lain yang perlu kata sebagai peternak usaha ni perlu pandai jaga ke? Ada selain daripada ada. Maksud dia usaha jantan ni khususnya ni, dia ni ada sifat cemburu macam kita lah lelaki. Dia cemburu. Kalau kita mai kat dia orang lelaki lain pada tuan dia, dia cemburu, dia takut kita kacau betina dia. Ni falsafah yang abang nak bagilah. Bukan umpama kita manusia dengan binatang, tak lah. Umpama dia macam dia anggapan macam tu. Dia akan main tanduk dia, tanda dia macam protes tu. Jangan bagi kita dekat. Dia akan pintai mana-mana bagi satu petanda, kata jangan duduk dekat dengan dia. Yang ni pengalaman yang selama ni yang abang dapat selama 6 tahun yang abang ternak usaha lah. Dia usaha ni kuat cemburu. Kuat cemburu. Tapi ya jantan punya kuat cemburu, perempuan betina tak. Sebanyaknya jantan yang kuat jantan kuat cemburu. Terbalik dengan manusia perempuan yang kuat cemburu. Yang ni dia terbalik. Dia terbalik. Tu yang hidup kalau manusia mungkin yang perempuan hidup kembang. Yang rusa ni dia cemburu hidup kat kembang. Jadi kita tengok kalau kita masuk lagi lain pada tuan dia, sekali dia cemburu. Dia cemburu macam mana? Dia akan geselkan satu kat tiang mana-mana, dia akan gesel. Ataupun dia akan tunjuk dia punya body language dia hentak kaki. Hentak kaki 1, 2 ke. Yang tu dia punya tabiat dia lah, yang abang tahu lah semenjak abang yang duduk dengan rusa ni. Kalau macam yang betina punya tu, ada ke betina tu dia biasa? Dia cool. Dia cool biasa ya. Selalu dia jantan selalu yang cool. Dia balik sebab dia macam kalau kita tengok pun dalam abang tengok dalam internet usaha dalam hutan pun, dia pun jadi satu kelompok. Dalam satu kelompok tu mesti ada jantan seekor. Dia tak boleh ada jantan lebih pada 2 ekor. Sebab usaha ni dia ibarat macam raja dalam kelompok dia tu.
Kelompok betina lah masuk dah. Kelompok tu mungkin ada 20 ekor, 30 ekor. Dia mesti jantan seekor. Kalau ada jantan grup lain mai, jantan yang 20 ekor, yang jagaan 20 ekor, dia akan berlawan dengan jantan ni. Dia nak berebut kawasan. Dia macam tu lah. Salah seekor ni dia mesti mati lah lepas lawan ni. Jadi rugi lah. Ni di hutan lah bercerita yang kita tengok yang YouTube lah. Sama tempat sini, kalau dilihat tempat abang ni, kenapa ada banyak blok Abang buat blok 1, blok 2, blok 3. Blok ni dia bersambung. Tujuan dia kita nak senang pisahkan antara induk dengan anak. Anak esok kalau dah besar setahun 2 bulan, kalau yang jantan dia akan matang dia jealous lah. Pak dia pun dia jealous. Bapak pun jealous kat anak tu, nak berebut ibu dia. Binatang dia tak kira macam tu. So bagi umpama macam tu. So kat sini yang cik semua dia tengok ni, kenapa ada banyak blok. Senang saya pisahkan. Dia pisah antara induk dia. Kiranya binatang rusa ni kalau nak bela ni dia akan kuat jealous lah. Aduh, yang tu yang peternak rusa kena take note lah. Yang mana yang baru nak menternak apa semua boleh take note lah benda ni lah. Ilmu yang penting lah daripada abang megak kita ni lah. Okey, tadi saya tanya pasal perbezaan. Jadi seterusnya saya nak tanya pasal kerugian. Pernah tak? Mesti pernah berlaku kan kerugian apa semua. Contoh macam hilang ke, ada ke? Hilang ke apa, ada mencuri ke? Ada tak? Abang, pengalaman abang yang pahit lah, yang down bagi peternak. Abang rasa peternak pun sama juga. Abang pada tahun 2021 dah abang ternak 2 tahun dah. So malam tu usaha abang terlepas. Malam abang rasa lah agak-agak dalam pukul 12 ke 1 pagi lah. So malam tu memang hujan lebat. Masa tu abang ada dalam 12 ekor. So yang keluar tu semua 12 ekor keluar. Difahamkan ada orang sabotaj masuk kandang abang lah. So pencuri lah. Pencuri. Yang abang ingat lah masa tu nak hari raya haji pun lagi 2 minggu. Kecurian binatang ni lumrah lah kalau hari haji ni. Mereka masuk, mereka nak tangkap macam kambing ataupun lembu. Sebab usaha ni kita tak boleh tangkap dengan tangan. Dia kena ada teknik dia. Dia kena ada rumah gelap. Kalau peternak usaha, kalau yang dah pengalaman dia tahu lah rumah gelap macam mana. Bukan rumah tu gelap. Rumah tu dia ada lorong untuk usaha, kita sekat-sekat dia. Kita duduk bahagian atas, jadi kita boleh memilih usaha mana kita nak beli ataupun kita nak tawar ke orang lain ke. So rumah gelap tu lah digunakan. Dia ada partition Ya, partition rumah gelap lah. Yang bercerita ni memang usaha abang ni keluar 12 ekor ni. Down. Pagi abang bangkit, bangun pagi sebelum nak pergi kerja tu, pukul 6 tu, nak pergi makan tu, tengok seekor pun tak ada. Lepas tu nak beli balik pasang. Pasal tu keadaan abang tu down tu ya, tersukur lah. Duduk terterak, apa nasib ku lah, duduk fikir macam-macam. Tipu member abang di Yellow Star yang kawan yang bagi semangat kat abang ni, dia kata tak apa, usaha ni dia tempat kecil berak dia akan datang, dia kata. Hanya give up. Orang pencuri tak akan dapat seekor pun, sebab usaha ni dia tak boleh tangkap dengan tangan. Dia seorang binatang yang liak, yang memang dia tak suka orang pegang dia. Dia sanggup bunuh diri. Usaha ni sanggup bunuh diri, orang tangkap dia ni. Dia boleh patahkan diri dia, tak mau bagi dia orang tangkap dia. Sampai tahap macam tu. Okey, abang pun okey hati abang tu dia cool sikit lah. Dia ingat kata usaha ni akan main balik ke kandang dia. Syarat dia kena buka pintu luas yang kandang dia lah. Masa tu first abang tak tahu, tak ada lagi lah. Macam orang kata kita bagi dedak lah. Kita bagi dedak untuk usaha tu main makan. So alhamdulillah main lepas minggu pada kehilangan 12 ekor, 2 ekor masuk. Lepas tu abang lock pintu dan abang halau 2 ekor tu ke kandang nombor 2. So abang buka kandang nombor 1, pintu lah luas. Lepas 2 minggu pada tu, bukan seminggu, 2 minggu pada tu main 4 ekor lah masuk. Ambil masa 2 minggu. 2 minggu. Dia sebelumnya 12 ekor tu masuk semua. Kena 4 bulan baru dia masuk. Semua? Yes.
Tu abang cakap kenapa dia tak masuk serentak. Rupanya peternak usaha pun dia bagi nasihat abang. Sebab apa? Usaha ni kalau dia tengok anjing dia lagi jauh. Dia lari lagi jauh. Dia takut. Dia tengok manusia duk jogging pun dia lagi jauh. So dia terpisah kandang dia lama lah. So macam tu lah. Dia kata jangan give up. Teruskan perjuangan. Buka kandang dah luas. Alhamdulillah abang dapat balik. Sekarang ni pada tahun 2025 dah jadi cecah ke 50 ekor dah. Jadi kita jangan give up, jangan putus asa. Kalau boleh kita seorang peternak ni kena ada kita punya kawan lah, kawan rapat kita untuk kita luahkan. Jangan kita terpendam, menyebabkan kita jadi down. Kita jadi down tu habis. Jadi minat kita habis kata apa dah. Kalau abang tengok sampai sekarang ni boleh naik 2 tingkat dengan usaha ya. Abang sanggup belajar pergi welding sampai boleh buat rumah tiny house. Pergi tanya tukang macam mana nak buat rumah. Bukan nak buat rumah nak duduk pun, tapi rumah untuk kita memantau perkembangan usaha ni waktu malam. Sebab apa usaha ni dia aktif waktu malam. Dia aktif waktu malam.